Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ayla Damia Azahra dan ini ialah TikTok, sebuah platform yang mengetengahkan suara remaja berwibawa dalam membincangkan isu semasa secara matang dan berfakta. Topik yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah antara pendidikan dan isukan dilema generasi muda. Pada masa kini, perkembangan industri isukan semakin pesat dan mendapat perhatian serius dalam kalangan remaja. Namun, timbul persoalan. Adakah isukan mampu menjadi kerjaya yang stabil dan di manakah kedudukan pendidikan formal dalam kehidupan generasi muda hari ini? Untuk membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, bersama saya dua orang panel remaja. Saya mulakan perbincangan ini dengan panel 1. Apakah peranan pendidikan dalam membentuk masa depan generasi muda, khususnya dalam dunia yang semakin dipengaruhi teknologi ini? Pendidikan merupakan asas penting dalam kehidupan manusia untuk membentuk sasiah diri, pemikiran kritis dan kemahiran membuat keputusan secara matang. Dalam dunia serba pantas ini, pendidikan bukan sekadar akademik sahaja, tetapi ianya dapat membentuk disiplin diri, nilai tanggungjawab dan kemahiran berkomunikasi. Walau bagaimanapun, minat isukan semakin berkembang di negara kita, tetapi pendidikan tetaplah penting sebagai panduan dan perlindungan pada masa hadapan, terutamanya kepada individu yang sedang menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Jadi, boleh dikatakan pendidikan berfungsi sebagai pelan jangka panjang? Ya, betul. Pendidikan memberikan peluang yang lebih luas dan fleksibel, terutamanya kepada individu yang ingin mencuba dalam pelbagai bidang di masa hadapan. Baik, sekarang saya akan beralih kepada panel nombor 2. Sebagai remaja yang mengikuti perkembangan isukan, bagaimana anda melihat bidang ini sebagai satu pilihan kerjaya? Saya memang minat mengikuti perkembangan isukan dan sering menonton podcast serta perbincangan berkaitan industri ini. Berdasarkan apa yang saya pelajari, isukan bukan sekadar permainan video. Ia memerlukan latihan yang konsisten, disiplin yang tinggi, pemikiran yang strategik dan kemampuan bekerja dalam pasukan. Namun begitu, realitinya dunia isukan sangat kompetitif dan tidak semua individu akan percaya menjadi atlet profesional. Jadi, apakah risiko utama jika seseorang terlalu fokus kepada isukan? Antara risikonya ialah kejayaan singkat dan tekanan mental yang tinggi. Sebab itu, minat dalam isukan perlu disokong dengan perancangan jangka panjang. Pendidikan boleh menjadi sandaran penting sekiranya kerjaya dalam isukan tidak berpanjangan. Bagi saya, generasi muda perlu bijak mengimbangi minat dan tanggungjawab. Berdasarkan pandangan kedua-dua panel, adakah pendidikan dan isukan boleh digabungkan tanpa menjejaskan masa depan pelajar? Ya, kedua-duanya boleh digabungkan sekiranya pelajar dapat mengalihkan masa dengan baik di antara pendidikan dan isukan. Sokongan daripada keluarga dan institusi pendidikan juga penting dalam kehidupan mereka. Saya bersetuju. Pendidikan tidak menghalang minat, malah boleh membantu seseorang memahami isukan dari sudut pengurusan teknologi dan perniagaan. Jelas bahawa keseimbangan merupakan kunci utama. Minat tanpa disiplin boleh menjadi risiko, manakala pendidikan tanpa minat boleh menyebabkan tekanan. Sebagai kesimpulan, pendidikan dan isukan bukanlah dua perkara yang saling bercanggah. Pendidikan membentuk asas yang kukuh, manakala isukan membuka peluang dalam dunia digital moden. Yang paling penting, generasi muda perlu bijak merancang masa depan, mempunyai disiplin dan membuat keputusan berdasarkan ilmu serta realiti. Saya Ayla Damia Azahra, mewakili seluruh pasukan TikTok, mengucapkan terima kasih kerana menonton. Teruskan menyokong suara remaja berwawasan. Sekian, terima kasih.